Ifa Ismail belanja Adina Ahmad B sarapan di Rich Kopitiam dekat Ampang Point. Assalamualaikum, good morning. Hari ni saya ditemani sahabatku, sahabat circleku, BFF tu. Nampak Nina. Ngantuk lagi ke? Tidur berapa semalam? Lambat Ifa ajak keluar. Kita breakfast dekat ni. Nina kata kat sini sedap, baru buka kedai ni, Kopitiam ni. Ni Rich Kopitiam. Dekat Ampang Point kat sini. Kita baru nak breakfast. Nak breakfast kat sini tempat ni. Cantik tempat ni. Nak tunggu lagi sahabat-sahabat sahabat-sahabat yang lain tak datang lagi. Sahabat yang lama tak jumpa.